Selepas beberapa tahun, aku pun tak ingat dah berapa tahun. Sebab last time aku datang sini masa event One Piece juga. Event One Piece card, tournament card yang first tu. So 2 tahun lepas lah kot kan. Now aku kembali lagi sekali dekat Pavilion Bukit Jalil untuk event One Piece lagi sekali. Aku tak tahulah kenapa One Piece yang kena buat kat tempat ni. Tempat ni jauh. Kalau tak aku stres gila. 2 jam 2 jam daripada office aku nak sampai sini. Padahal 10 km je. Make sense lah. 10 km 2 jam. Macam aku nak pergi Melaka sial. Ni pun aku tak boleh nak start shoot video aku ni dekat dalam kereta tadi. Sebab dalam kereta tadi memang aku menjerit-jerit je. Aku mengamuk lah. So now aku nak pergi cari Hamka dengan Zaf sekejap. So dia orang nak sampai. So sekejap kita cari diorang. Aku tahu diorang kat mana ni. Asal dia bawa hancing siap. Akhirnya setelah 30 km aku berjalan, aku dah nampak dah Sukiya dia. Sukiya Bowl. Mari kita jumpa diorang sebelum kita naik event. Event tu kat tingkat 1 tak salah. Kita pergi jumpa diorang dulu. Kita pergi berbuka dulu. Atau baru kita pergi tengok apa yang ada event One Piece kat sini. Apa ada order? Aku pergi ke kampus. Mana ada tadi? Baju. Mana Zaf? Oi. Jom, ikut aku. Aku akan bawa korang ke Grand Line. Ada apa? One Piece ni yang depan. Ada labun. Ada apa dia kat Grand Line? Ada labun. Labun Dodo Luffy. Dodo Luffy. At least kau tahulah yang kepala besar si labun. Aku bangga lah. Lepas tu Agus ada bagi tahu aku yang Haugen tu White Beret. White Beret macam dah. White Beret apa sih? White Beard. Yang atas lah. Okay guys, tadi kita pergi makan. Aku tak ada rekod apa-apa benda sebab perbualan masa makan tadi PNC. Perbualan semua tadi PNC. Kamu tengok kan? Sama ya. Lepas kita pergi solat dulu tadi. Ni baru nak gerak. Maksudnya dah pukul 8 lebih. So kita tengok ramai ke tidak orang. Sebab tadi kita orang lalang tadi ramai juga yang dah apa yang pakai baju One Piece semua benda. Tempat ni besar tu. Lepas tu dia macam tak ramai. Sebenarnya ramai je. Benda besar. Akhirnya bunyi. Tahu dua lagu. Kau baru tengoklah Syal. Kau baru tengok balik ke live action? Tak ada. Lagu tu Orang lain bermain. tak tengok pun 2 kali. Kau je tengok 2 kali. Mana? Oh sana lah. Mana ni? Tengok guys. Kat sini alah. Macam mana nak pergi Grand Line ni? Dah sesat dah. Nanti kita ambil gambar dekat lagu Main meriah. Harap-harap lah. Minggu depan kan dia punya movie dia punya 10 hari bulan. siapa yang aku dah tengok lockdown. 10. Aku tahu sikit. Nasib Anime baik. lah. Aku sampai lockdown je belum layan. Apa maksud kau nasib baik? Kau memang sepatutnya dah jauh gila tu. Apa yang nasib Aku baik? lockdown sampai dia Itu jumpa episod berapa gila? dengan itu lagu Jejak Rasul. Weh, ada Monster So, tadi ada kat bawah lah, aku tengok. Ada ke? Sempat ke tengok? Kat luar tu kan. Tu macam besar je. Tadi belum. Kau sembang kau. Kau Sebab aku jatuhkan One Piece punya ni. Sebab tadi aku nak makan dulu. Dia sembang tadi. Sebab tadi kalau aku kata semari aku suruh masuk, aku tak masuk, aku nak makan dulu. Dia cakap tak ada apa-apa lah, kecil lah, tak menarik lah. Isi ada skrin besar. Ada skrin besar man. Kamu nampak. Bukan fan wrestling. Oh, tu dia guys. Baik. Kalau kau keluar je daripada mall ni, kau akan nampak kepala labun. Walaupun tak sebesar mana. Aku rasa kalau dia betul-betul buat kepala labun sampai ke atas tu memang style gila lah. Okay guys, sampai-sampai kita kena scan dulu. Anda nak jadi pengembara. Okay dah. Okay, this one for you. Thank you. Welcome. Buku pengembara. Okay Amka, kau kena walk through kita orang selaku fan baru.
Woi. Labun guys, kita masuk dalam perut labun. Let's go labun. And inilah dia bazar One Piece Netflix live action 2. Oi, tu ikan bakar. Okay, macam ni lah, lupa dia guys. Ni khas untuk yang tak dapat datang lah, yang jauh. Macam ni lah rupa dia. Which is agak nice lah bila diorang buat kat luar. Sebab dia santai sikit kan, dengan ada TV besar rabak tu. Sekarang kita dekat Lockdown. Okay. Ya, kita kat Lockdown. Kita masuk Perut Labun tapi sampai Lockdown. Itu benda paling menarik sekali. Kita beli Bariat. So, first, Bariat. Basmati. Barati. Okay, tak. Okay. Cuba aku tak tekan. Padu siap konten dia. Okay guys, kita sekarang ni dekat Pavilion Bukit Jalil ada event Bazaar One Piece. Okay, kita start dengan booth ni dulu guys. Anda tahu rupa ikan untuk ni menangi keropok lekor enak. Susun dan pandangan kepingan ikan tuna gajah bersih biru dengan betul. Langkahkan susunan dalam masa 30 saat. Siapkan masa letakkan untuk menang. Okay. So, oh my god, style gila setup dia. Keropok lekor Grand Line. So kita kena main benda ni, kita kena sambungkan dia, pasang dia balik like a puzzle dalam masa 30 saat. And kita dapat keropok lekor. Weh, cantik tu dia punya. Aku dulu ke? Yang pecahkan aku. Kau yang paling confident. Kau yang paling confident tadi. Okay, you have the fish not disassembled. So you have to assemble the fish in 30 seconds. Okay. So we'll time you for 30 seconds. Ready? Are you ready? Yep. Okay, 3, 2, 1, go. Pim, kenapa dia mati? Memang mati Lupa pula, dia mati. What? Kena scam. 5, 20%. Apalah, aku tak berhenti. Benar, 27. Kau maju, Pim. 29. Yes, sir. Ini salah lah. Look at this. Sheep Oh. So since you win, I'll give you this choice. Oh, you win, eh? So this is one choice. Oh. Nama pun Grand Line. And this is one for you. Yes, sir. Thank you. So ni apa yang kita dapat. Tapi nice lah. Sebab dia buat packaging dia menarik. Ikan dia pun menarik. Dia bukan macam ikan tuna biasa. Macam memang ikan yang pelik boleh jumpa kat Grand Line. So sekarang ni tengah turns off. Salah. Kau dah praktis pun salah. Terbalik gila. Kau dah praktis kau tadi. Betul lah. Ni terbalik tadi. Ni terbalik. Kepala dekat depan. Bukan. 8, 9, 30. Kau pressure tau. Bro dah habis bro. Tadi betul lah. Okay, you got the stamp and also you got the proper as well. Kau tengok dah habis masa pun. By the way, so dekat bazar ni dia ada map lah. Okay, kalau kita penuhkan map ni dapat chop semua tempat ni. Dan nanti kita boleh redeem hadiah. Which is hadiah dia tak silap aku adalah Sampuraya lah. Tapi itulah, kita tengoklah nanti bila kita dah habiskan benda ni. Banyak lagi aktiviti boleh buat. Oi, angkat. Oi, laju. Bro, 20 saat. 20 saat. 20 saat. 23 saat. Lepas tengok 2, 3, 4 orang buat. Kita sebenarnya dah skip tu. Kita sepatutnya start dengan air balang dari seberang. Oh, ya ke? Mana air balang? Air balang dari seberang. Tu. Tu kita pergi air balang dari seberang. Tu air gila. Itu je minum air. Kenyang. Minum air je. Woi, dendam mushi tu. Ni dendam mushi gap. Besar mat. Kalau dia bergerak ni sumpah seram. Dendam mushi gap. Tapi itu je lah. Setup dia. Tapi itu je lah. Tak ada benda lain lah. Alright, now kita dekat air balang dari seberang. So, kita ada Mikan Menawan, Berry biru handsome, Nanas lastik, Apple pendekar. Maklumat ramuan dia allergy. Air balang ni seberang.
ramuan utama. Minum air free kan. Oh. Minum air free. Nak chop. So minum air free yang dapat chop lah basically. Oh okay. Ingatkan ada games. Boleh pilih lah satu air. Oh okay. Kau nak ambil air apa? Boleh tak kita ambil air lain-lain supaya kita boleh rasa? Of course lah, aku pergi Nami. Sayanglah pondok ni kita minum je. Lepas tu buat banyak aktiviti kat sini. Maksud kau? Maksud kau? Saya nak air ni satu. Kau faham lah maksud aku kan? Kalau Lu macam pelik. kalau ada dua orang yang tertentu tu memang lama lah kat sini. Okay, thank you. Dia lepas tu. Ni ada orang tapi Ada orang. Bodoh, ada orang. ada orang. Ada chopper. Nak cari air aku. Ada chopper. Ada chopper menyorok kat tepi tu guys. Chopper. Macam air orang biasa je. Oh ni sedap. Ni apa? Tahu? Air laut. Iya gila ini air oren tarawih. Kita try semua rasa. Dia ambil satu lagi. Dah rasa yang Ni paling okey. Sedap. kau rekod tak? Konten ni. Sedap. Ada game kat sini sebab aku berminat dengan benda. Kau cakap. Ha? Kau mic dengar ke kau cakap? Tak. Lah sudah. Main kau kat sini. Kali ni je. Lain macam pun lupa mic. Manisan viral Drum Island. Aduh manisnya lah. Aku tak berhati dengan lagu diorang. Lagu diorang macam lagu seram tu. Dia patut letak lagu kau. Hai. Makan lagi. Maklumat ramuan. Aktiviti yang macam tu. Oh, so makan jugalah. Oh, okey. Memang bazar guys tempat ni. Betul-betul bazar. Nak chop boleh? Nak chop je. Assalamualaikum warahmatullahi Kau pergi ambil gambar dia tu. Comel lah. Chopper. lain kan suara lepas buka puasa. Orang perlu aku kat sini. Yeah, alright. Kau perangai Sanji Okay guys, kita dah cucuk dekat sini. Sekarang kita kena jumpa Zoro. Lemang sehangat Zoro. Welcome. Come and enjoy yourself. What is that? Apa kena buat ni? Now we've got dodol asli Luffy. So if you want to get some dodol, Sila mula beratur di sini. Jadi pendekar macam Zoro. Lengkapkan cabaran. Kumpul cop gambar sekali. Pegang dua pedang Zoro dalam posisi bercangkong. Sembahkan dua lemah letak sama 10 saat. Oh okey. Tapi kau kena buat. Dia orang dapat cop. Biasa Zoro mesti menyerah Alright. Welcome ladies. Ya, pergi. Betul kena fan One Piece. Macam One Punch Man Because Netflix will be coming out with season number 2. That is correct. We've got season number 2 coming in from Netflix. That's right, it's coming out on March the 10th. Iaitu 10th of March, 10 March nanti. Come on down as fast as possible and check out for yourselves why we are so excited. Now in season 1, we found out exactly how Luffy wants to be a pirate. And we find out the backstory, the sad story of Nami and why she's with the Straw Hat crew. And also Zoro, Sanji, and Uso. But now, kita nak pergi ke Grand Line. Now cross the Palm Belt. And not only that, right after you go through the Thank you. full of sea monsters, you're going to have to go up. Alright. First mountain. That is right. Lepas aku buat benda yang memalukan tadi, aku dapatlah cop Zoro. Kau ingat aku takkan rakam apa? Once you and then after you've gone to Manisan Viral Drum Island. And on over Tinggi sikit. And once you've received all your passports, dapatlah cocok ni pasport. Telepon ke arah wanted poster kita. Aku tak boleh tengok. Ryan. Ya Allah. Aku baru perasan dia lemang dari situ. And then you can receive your wonderful limited edition One Piece.
Tak tahu kenapa aku excited dengan setup dia. One more time. Sebab aku rasa aku akan puji lah setup dia. Walaupun dia nampak macam kosong, nampak simple, tapi dia a clean setup lah, senang cakap. It's not that bad lah. Tadi dah macam gempak gila kan, tapi nice lah. Kita gini berada untuk hari pertama. Lagi seorang lagi. Biasa. Pavilion Bukit Jalil. Terima kasih kerana bersama kita. Alright, Zoro dah settle. Now kita kena pergi yang second last. Kurma import usup. Kurma usup. Mana kurma usup? Oh ni, kurma usup. Kau boleh tak tembak under pressure? Member lu kamera ke kau muka? How you gonna shoot? How you gonna shoot? 2 out of 3. Masukkan 2. Miss 1 tak apa. 1. Ya, kalau tak dapat shot. Tak apa, boleh. Kita tutup pukul 11. Kau ada 2 jam lagi. Come on, really. Betul, tapi tak boleh lah. Ada kamera sini. Come on. Tak apa, 2 lagi. Come on, boleh. Tarik kuat sikit lah. Ayah. Good try. Nice try. Tak apa. Member lu ada. Apa nama dia? Zaf. Sama dengan kau. Zaf. Mana Zaf? Zaf, okey Zaf. Okey, cermin mata dah macam usuk kan tu. Cermin mata tu dah macam usuk. Come on, brother. You got this. Come on. Boleh. Come on. Tunjuk sikit. Terbaik Zaf, terbaik. Hidung tak cukup panjang. Sana tu. Dia kena pakai spek tu. Dia kena pakai spek tu. Asal kau tak pakai spek? Okay, aku nyanyi lagu tu. Oi. Terus, you never Takimashime Sagashimono Sagashimi. Aduh, aku nyanyi tak nyanyi sama je. Kau buat. Ya, tajak. Masih Mustahil lah kau. Fikir lagi. Hai dek. Hai. Bawa. Adik salah baju tu. Dia gaya. Come on, brother. Nak try lah. Senang je. Come on. Try. Lagi. Ni. Lego. Sebab kita lower center gravity. Kita. Ni kawan lu tak boleh. Dia tinggi. Okay, try. Come on, can. I believe in you. Okay, brother. Sambil kita tunggu your friend ni, antara 2 Zoro ni, siapa lagi handsome? Ada poket tu aja. Tengok betul-betul. Siapa lagi handsome? Yang tengah. Come on, let's go. Ni kami dapat. Okay. Apa dapat? Orang tak ramai. Okay, kalau aku tanya kau, Damn. antara 2 Zoro ni, siapa kau? Damn. Yang kanan, kau tengok dia tak sayang kau. Tadi aku tanya dia cakap kau handsome tau. Sampai hati kau bawa member lu macam ni. Bro. Alright. Try tak perlu bro. Kau memang usuk tu. Aku dah cakap, kita low center of gravity. Kita senang. Jealous sebelah aku. Orang tinggi tu susah. You tu. Power tembak. Bukan boleh percaya tau. Hanya yang baca One Piece. Bukan. Tengok One Piece tahu. That's right. You want some water? Hey young lady. 10 kali cuba dah ni. Ya Allah. Ni aku main crossbar challenge ni. Ini pun kalau masuk pun bukannya. Dah tu sayang lah. Dah. Bodohnya. Koyak tu aku. Koyak gila. Aku dah penat, aku nak main dodol lah. Aku main dodol lepas ni. Shoot! Yapi main ni. Tiga kali. Perfect lah. Alamak, tackle lah. Okay, Bim. Okay, Bim. Aduh, baik. Ilaha illallah. Kau punya stand tu. Stand tu mana? Ke kuda. Ha.
Ni boleh. Ke kuda betul. Semua bermula dari kaki. La ilaha illallah. Satu lagi. Tak tahu lah. Masuk. Boleh. Member kau zoom kan kau kat 6 tu, member dah stress. Ini kau tak masuk kan aku tak tahu lah. Patutnya 3 try je guys. Dia pas 10 try ni. Okay, straight. Masuk sekali ah. Ini ada kamera ni takkan lah. Boleh. Bim. Come on Bim, believe in your heart. Tak apa, ada 8 lagi. Dah. Nak bagi main cendol. Ya Allah, tak kelakar Bim. Dah nak habis ni Bim. Kan pilot lah bang. Dia nak dapat shot tu tak dapat. Okay. Yeah! Dia dah boleh balik abang. Kali yang ke-42. Aduh, rekod tu. Allahu Akbar. Thank you. Thank you. Kau peluh kan? Okay, balik semula ke tempat air dulu minum. Ya. Wan tak datang. Weh. Entah lah. Dalam banyak tempat, situ tadi yang paling lama. Dia busy sikit lah tadi lah. Peluh. Setelah berjam-jam aku sangkut kat tempat usop tadi, maka maka beralihlah kita. Orang kan dodol. Dodol. Jangan ambil gambar, tak payah. Ni benda, ya Allah, ini kena buat apa ni? Sedia nak jadi macam Luffy, kau dodol menggunakan tangan genggam sebanyak mungkin. Betul tu. Gap dengan helmet pun. Okey, senang bang. Abang pakai abang punya tangan ni sebelah kanan. Okey. Oh, kena jam dulu. Okey. Kan? Abang kena kaut. Dua-dua ni dalam 5 je. Okey. 5 je dalam masa 13 saat. Okey. Ya. Kita jatuh bang. Satu jatuh. 1, 2, 3. Let's go. Okey. Lagi dua je. Kau nak dodol. Alright, sini saya bang. Oh, jangan pukul aku. Oi, habis dah. Wah, dah betul. Luffy. Akhirnya penuh. Dan kita boleh claim ada, kita tengok ada apa. Stop. Okey, satu tambah. Tamak. Oi, sekali 5. Sekejap dia habis ni. Yang membuat rekod ni. Yeah. Bapak ada kami 5 siap betul. Okey, Angka dia buat 5, kau kena buat 6. Buat 6. Okey, 1, 2, 3. Alah, tak style lah. Apa slow Lagi, 1. Push. Kita sepatutnya dah habis tau. Ya, kita dah habis dah dah. habis tau. Aku tak tahu kenapa seorang ni dia tak habis lagi. Dia tak habis tu kat sini. Mana cendol? Dalam banyak tempat kat sini dia tak habis lagi. Oh, dah habis. Tapi dia nak chop je sebenarnya. Dia nak cendol kat. Ni ada chopper lagi. Chopper is hiding here. Kita orang nak pergi claim. Sebab dah buat semua benda. Dah spend time berjam-jam kat tempat ni. So nak masa untuk claim. Ni guys. Tebus sampuraya di sini. Kumpul chop, tangkap gambar, menang sampuraya. Dapatkan buku mengambil termasuk. Kumpul sekurangnya. Sekurang-kurangnya 3. Kau ajar betul. Sekurang-kurangnya 3 je guys. Maksudnya korang tak perlu pun. Tak perlu pun nak ambil semua ni. Air balang, cendol. Muat naik gambar dan tunjukkan pada kru. Oh, kena muat naik gambar dulu ah. Gambar apa? Ni, muat naik gambar atau video, tag Netflix dan tunjuk pada kru. Alamak, kena Sorry. kena ambil gambar dulu.
kita dapat Sampuraya. Tak sure berapa keping sebab dia dah Ini memang dah katakan flip. one try. Ui, cute lah. Makanan dia. Boleh. Go. Oh, nice. Go biskut ke? Berat Bin, okey. Pakailah Bim. Sikit lagi. Dapat one more last. Oh, bagi pim stress, bagi pim. Kalau dia buat sekali ni memang aku stress lah, sumpah. Yes. Satu lagi try. Yes. Yes. Sangat tau. Saya tinggal kat tak? Ah. Lah. Okay lah. Stop. Tak pergi saya. 2, 3. Pergi. Thank you dah. Kat mana for Republic tadi lah? Ikut aku. Aku dah master dah level 1. Kau macam official. Mana pula dah? Kau kena ke sana. Bye. Hah? Kena ke sana. Aku Hardy Norman. Saya aku ingat. Aku dengan wife dah nak balik. Best lah. Tapi aku cadangkan korang untuk datang waktu malam lah. Sebab siang dia akan panas. Sebab dia buat kat outdoor kan tadi. So kalau datang malam sejuk sikit lah. Kalau buat siang memang panas. And then datang lah siapa yang berdekatan. Siapa yang jauh tu. That's why aku buat vlog ni. So korang boleh tengok. Sampai hari Ahad ni, which is Ahad ni 8 Mac. Kita kena. Tapi agak sedih sikit lah. Sebab aku dah 6 tahun kan, 5 ke 6 tahun buat konten untuk One Piece. Promote One Piece, promote live action. Bila tengok MC dia tadi, jealous juga lah. I mean like, it should be me. Bukanlah aku jealous ke ataupun dengki ke apa, tapi aku teringin jugalah nak capai ke level yang macam tu, which is jadi MC ataupun jadi ahli ataupun orang yang dijemput untuk program One Piece. I mean lah, aku tak salahkan orang lah. Bukan nak salahkan Netflix ke apa, tapi ni tanda untuk aku kena usaha lebih lah untuk dikenali lagi sebagai seorang reviewer ataupun peminat nombor 1 One Piece kat Malaysia.